Hama penuh. Itu nak cerita. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Yang saya kasihi dan hormati pengurusi masjid dan juga merangkap pengurusi majlis pada malam ni. Yang saya hormati barisan saf kepimpinannya, ashabul fadilah, tok-tok imam, tok-tok guru, tak lupa datuk-datuk, datin-datin, orang-orang besar kawasan ini, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat, anak-anak yang saya kasihi sekalian. Alhamdulillah, sedar tak sedar kita sudah berada di penghujung Syaban. Maknanya baki 2-3 hari saja lagi ataupun 3-4 hari saja lagi, insya-Allah kita akan sambut satu bulan yang cukup mulia bernama Ramadan Al-Mubarak. Dan Ramadan ini satu bulan yang terlalu banyak nostalgia. Bulan lain kalau kita tanya nostalgia, apa tak ingat? Syekh boleh cerita tak nostalgia bulan Syaban? Tak tahu, saya pun tak tahu. Tapi bulan Ramadan ni daripada kita kecil kita ingat. Daripada kita kecil, daripada kita bertatih nak puasa, kita tengok keluarga kita puasa bersungguhnya, majlis buka sampai sekarang. Di sini menunjukkan bahawa Ramadan ni amat istimewa. Dan bulan Ramadan ni bukan sekadar di Malaysia, tapi di seluruh dunia, terkhususnya umat Islam yang berada di mana sekalipun. Baginya Ramadan membawa gamitan yang luar biasa. Saya bila sebut nostalgia, sebenarnya Ramadan di negara Arab menarik. Kita seronok. Malaysia ni okey, tapi tak berapa nak okey. Dia paling okey Malaysia kalau sambut raya, terbaik di muka bumi setakat ni. Tapi kalau Ramadan ni dia lain sikit. Dia okey, bukan tak okey sangat, tapi bukan okey sangat. Tempat paling okeynya di Madinah dan di Mekah, terutamanya 10 akhir Ramadan. Kadang-kadang tempat lain pun tak jadi, tuan-tuan. Okey, tapi begitulah. Saya pernah berada di Syam, Syria, masa buat master, sambut Ramadan. Kita rasa bahana tu. Dan menariknya dulu, TV-TV Arab, dia sediakan filem ataupun drama yang menarik, yang bersifat bersiri. Sehingga masa saya belajar dulu, dia siar kisah Umar bin Abdul Aziz. Pelakon tu, bila dia berlakon, menitih air mata kita tengok, terasa. Tapi filem lain boleh peluk perempuan biasa lah. Tapi filem tu maknanya jadi kita pun tengok malam ni, hari ni apa, esok apa, tulak apa, seronok. Dan saya rasa pendekatan macam ni bagus, tuan-tuan. Bagus kalau kita sekadar duk cerita rumah kedai, bagus dah. Tapi kalau kita cerita tokoh-tokoh yang baik ni, kita seolah-olah terinspirasi. Kadang-kadang banyak dia cerita. Dan dia punya nasyid, dia punya ibtihal. Ibtihal ni maknanya ibarat kau macam kita kata rintihan doa dengan suara sedap dekat nak buka puasa. Ui, seronok kita dengar. Dan kita terasa
keadaan ataupun keberadaan Ramadan dalam masyarakat. Ini suasana yang bagi saya cukup baik. Apatah lagi jika sekiranya majlis berbuka puasa, maka tempat paling jaguh di muka bumi buka puasa tak boleh lawang lagi setakat ni di Madinah Munawwarah. Sebab itu saya mukaddimahkan pada malam ni dengan menyatakan bahawa alangkah baiknya kita bertekad walaupun sekali dalam hidup kita, dalam seumur hidup kita, untuk kita laksanakan umrah di bulan Ramadan. Kalau boleh kumpullah duit, sebelum mati sekali, pergi sekali. Tujuannya yang pertama, kita nak meraih apa yang Nabi kata, umratun fi Ramadan ta'dilu hajjatan wa fi riwayatin hajjatan ma'i. Melaksanakan ibadah umrah di bulan Ramadan dari segi pahalanya seperti buat haji. Satu riwayat sama seperti buat haji bersama dengan aku. Aku di situ ialah Rasulullah SAW. Kita boleh pergi Mekah tu iman kita bawa pun kita rasa bangga dah. Sekarang ni kita seolah-olah pergi haji bersama Nabi. Ini tak ada peluang kita. Pergi haji biasa pun tak teman dah. Tak, memang Rasulullah wafat lama dah. 1400 tahun lepas dah. Lebih dah. Jadi poinnya, kadang-kadang kita mari memikir. Saya tak nak cakap, ni saya nak cakap sekadar saya nak sebut lah. Sebab saya selalu duduk ceramah tiap-tiap malam duduk main Ramadan. Ambang Ramadan kat sebulan lepas dah. Duduk ambang semua. Jadi saya kena bercakap ikut saya nak bercakap je lah ni. Saya tak boleh dah nak cakap ikut skrip, jadi nak boleh sama saja. Cuba kita fikir tuan-tuan. Bila Nabi buat satu statement, satu kenyataan, melaksanakan umrah di bulan Ramadan sama seperti buat haji ataupun buat haji bersamaku. Nombor satu, bila sebut umrah, kita akan bertembung dengan 3 perkara. Terutamanya di bulan Ramadan lah. Nombor satu sekali, kos tu tinggi ya. Dia kos lagi tinggi jika sekiranya akhir Ramadan. Kos lagi tinggi kalau kita nak pilih hotel-hotel yang sedap duduk. Hotel tak payah hebat lah macam rumah kita di Kemensahaid ni. Okey tu. Boleh tahan. Mana letaklah 50-60 ribu, 30-40 ribu. Lebih banyak lagi. Tapi itulah kita katakan. Tuan-tuan, ini cabaran. Cabaran yang kedua, bila kita nak pergi bulan Ramadan ni, kita mikir puasa kita. Ada orang dia kata aku malah dah kat lain, padahal duduk sini je. Jadi letih lah, jadi bulan puasa lah dengan tercungapnya, macam-macam. Dan kita sendiri pun, kebanyakan dengan kita, kalau boleh berpuasa, kita nak berpuasa. Tuan-tuan boleh berbuka puasa sebab tuan-tuan musafir. Tapi bagi kita, kita nak pilih berpuasa. Kenapa? Kita rasa sayang puasa, payah pula aku nak qada ni. Jadi tak berapa tu. Puasa tu pula kalau kebetulan kita naik kapal terbang, waktu pula siang hari kita puasa, pergi sana tambah pula 5 jam pula. Tak ke huru-hara. Jadi kalau nak pergi sana, kalau boleh pergi waktu malam. Biasanya pergi waktu malam sampai sana pukul 6 pagi. Ada makan saja. Tapi kalau kita pergi siang hari, sebab kita lawang masa sana, dia lambat 5 jam ataupun 6 jam. Tengok musim lah. Ini pun satu hal. Baik. Sebenarnya bila kita pergi ke sana, kita belajar banyak benda. Terutamanya bulan puasa. Nombor satu, kita akan tercabar dengan umrah di bulan Ramadan. Alhamdulillah tahun ni jatuh kepada musim sejuk. Musim sejuk ni sebenarnya satu nikmat.
Ada satu hadis Nabi kata as-siyam fi syita huwal ghanimatul baridah. Nabi au kamakal. Puasa pada musim sejuk ibarat harta rampasan yang beku, yang sejuk. Kenapa? Kerana bila puasa musim sejuk, lapar tu kurang. Yang kedua, siang hari pendek, malam hari panjang. Kalau biasa masuk waktu, kalau bulan musim panas, boleh jadi masuk waktu pukul 4, pukul 3, 3.30, pukul 4, 4.30 masuk waktu dah untuk subuh. Tapi bila bulan musim sejuk, mungkin pukul 6 baru masuk. Hala ke petang pula, maghrib mungkin pukul 5, 5.30. Jadi puasa tu jadi pendek. Baik. Di bulan Ramadan ni bila kita pergi, kita tengok satu benda yang luar biasa berlaku, tuan-tuan. Kadar pemergian manusia ke Mekah ni lebih sekali ganda, 2 kali ganda. Silap-silap bulan Ramadan itu jauh lebih ramai daripada orang sedang buat haji. Ada catatan tahun lepas, dalam 6 Ramadan ataupun begitulah lebih kurang, sekarang ni boleh kira berdasarkan digital dan seumpamanya, masa tu dalam satu waktu tawaf teramai sekali dalam catatan, dalam satu-satu masa. Ada kata hampir sejuta, ramai orang duk tawaf. Ibarat kita kata sarding, sarding rapat. Dan pada malam 27 Ramadan tahun lepas, sebab sudah menjadi kebiasaan orang sana menganggap malam 27 ni dia anggap sebagai malam Lailatul Qadar di sana. Dan ada riwayat Ibn Abbas menunjukkan ke arah itu, tapi mazhab Syafi'i Allah saja yang tahu, kecuali hing itu menunjukkan 10 akhir Ramadan dan malam ganji. Taharrau lailatal qadri fil ashril awakhir. Disebutlah, kami sebut panjang berkenaan dengan ni dalam Ramadan Al-Mubarak, khususnya Lailatul Qadar. Baik, malam tu saja tahun lepas, tak silap saya hampir 3.5 juta orang sembahyang. Ramai, penuh. Itu nak cerita. Jadi alangkah baiknya kita juga sekali sama hidup kita terjumlah daripada mereka itu. Ini seronok, tuan-tuan. Seterusnya bila bulan Ramadan ni kita pergi ke Mekah, kita akan tengok satu situasi yang tak berlaku tempat lain. Apa dia? Mereka berpesta menjamu buka puasa. Apa makna pesta? Kita bazar Ramadan jual. Dia ni jamu. Jual dengan jamu lain. Jual ni transaksi, perlu beli, bayar seumpamanya. Ni jamu. Jamu ni, tuan-tuan, bagi orang kaya sampai beribu-ribu orang. Sampai sekarang. Masjid Nabawi tu yang boleh muat lebih kurang dalam 1.5 juta orang. Masjid Nabawi tu, Masjid Nabi tu, tidak ada kawasan melainkan penuh dijamu orang. Dalam raudah, luar raudah, depan, belakang, tepi tandah, dalam masjid, luar masjid, dalam pagar masjid, luar pagar masjid. Tuan-tuan kalau pergi kat Masjid Ghamamah luar tu, ada lagi orang jamu. Sekarang ni kalau kita menghadap ke arah kiblat, depan tu nak sembahyang, Masjid Nabi sebelah kanan dia tu sekarang lapang, luah. Saya ingat dekat berapa, kat Seka mau luah. Itu pun penuh, tuan-tuan, orang jamu orang. Jadi jamu, suka jamu. Poinnya orang kaya dia jamu sangat. Sampai kadang-kadang 2-3 ribu orang. Yang saya pernah tengok orang miskin bawa satu tupperware khemah,
Letak seperah kecil, letak 4 gelas air. Gelas dia gelas plastik dalam tu letak. Lepas tu ajak orang minum, makan, buka puasa 4 orang. Allah. Tengok daripada sekaya-kaya manusia, sampailah kata orang dalam keadaan yang amat naif dan taif, orang tua miskin nak jamu juga orang buka puasa. Ada seorang syekh, seorang tua, taklah tua sangat, tanpa sebut nama. Dia ni antara orang yang terkaya di Madinah, antara. Dia bukan bilioner lah, saya rasa multi. Masuk saja Ramadan, ada 4 tempat dia jamu. Di rumah dia, itu saja kat 1000 orang. Di Masjidil Haram Mekah, di Masjid Nabawi, di Masjid Riyadh. Kalau macam ni tuan-tuan, mereka berlumba-lumba pakai jamu. Dan cerita jamu orang ni bukan 2 hari ni. Ceritanya sejak Nabi declare masuk kota Madinah. Nabi masuk kota Madinah 1 Hijrah, apa kata Nabi? Ayyuhan nas afshus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Hei manusia, kamu semua kena tebarkan salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jamu orang buka puasa, jamu orang makan, jamu orang, tak kira apa-apa jamu orang. Dan kamu sambung silaturahim, nescaya layak kamu masuk syurga Allah dalam keadaan sejahtera dan selamat. Apa lagi nak? Apa lagi kita nak? Orang kata, Ustaz, itu zaman Nabi. Ya, itu zaman Nabi. Dan sebenarnya dalam satu catatan sejarah, perangai orang asal Madinah ni, Allah jadi dia ni suka jamu orang. Perangai orang asal Madinah ni, sejak zaman beratus tahun sebelum Nabi lahir lagi, perangai dia ni suka jamu orang. Saya sebut dalam buku Garis Masa Hayat Rasulullah SAW. Dalam buku ni kita ceritakan tentang kisah hidup Nabi. Kalau boleh awak bacalah pada bulan Ramadan ni dengan anak-anak, dengan keluarga, biar khatam. InsyaAllah. Nabi lahir dan Nabi wafat usianya 63 tahun 4 hari. Ceritanya sebagai contoh dalam setengah riwayat. Zaman dulu, Raja Yaman, dia selalu pergi nega. Orang Arab ni suhu nega. Dia pergi nega sana sini nega. Orang Yaman ni terkenal dengan agama Kristian Nasara lama dah. Raja tu, kalau tak silap Tubak atau lain lagi, dia pergi menega. Dan bila berjalan sampai Madinah, nama lama Yasrib, dia akan berhenti situ. Berhenti situ, beli, makan, apa semua sekali. Kata orang, yalah, lepas tu padang pasir pula. Jadi berhenti. Kebetulan anak raja mari. Raja tak ada, anak raja mari. Mari tengok orang Madinah perempuan comel. Pergi mengorak. Mengorak dah, dia rasa macam dia boleh buat apa saja. Orang Madinah geram, tak tahu dia anak raja, dia bunuh dia. Tak. Satu kes besar berlaku. Sampai berita ni pada raja. Apa lagi? Bina satu pasukan bala tentera yang besar. Pergi perang. Perang zaman dulu dia tak macam kita. Zaman dulu dia perang siang hari. Zaman mula-mula perang tu, dia sekarang ni malam semangat tu. Hari ni dah dulu siang je perang. Dia nak perang, dia janji, mau nak ukur apa?
Matahari segala. Kata awah sangat. Matahari 2 galah. Matahari selembing lah maksudnya. Maknanya pukul berapa nak mula. Jadi dia adalah benda gendang ke apa, dia palu. Lepas tu dia perang masa letih dah petang. Palu pula. Okey, berundur sikit. Hana berundur. Esok sambung lagi. Lagi tak sudah tu. Kena sudah gitu. Maka berlakulah perang. Perang kali pertama tak kalah tak menang. Jadi maknanya kena sambung esok . Bila tak kalah tak menang, mereka pun ada yang cedera, ada yang sakit, ada yang uzur. Di kalangan dua belah pihak. Perang mati pun ada. Pelik dan ajaibnya tak pernah buat oleh mana-mana orang. Orang Madinah ni, waktu malam tu, dia ada harta wakil, harta makanan kepada orang perang mereka. Atau obat-obatan. Jadi mereka ni bila tengok ada makanan, ada obat-obatan, mari mikir, bahaya ni tu. Takut ni perakak ni racun ni nak bunuh ke ni. Jadi hak besar-besar dia tak makan. Hak soldadu ni hak bawah yang makan, kenyang dulu dah. Bila dah dapat okey tak ada masalah, barulah boleh makan hak ni pula. Satu derak mari berita. Kita perang, kamu buat gini kat aku . Buat gini tu buat baik lah maknanya. Esok perang lagi. Malam tu atau lagi. Allah. Jadi hak dendam ke Sumak tu jatuh merudung serta merta. Akhirnya kata raja, kita ni duk perang banyak kali dah. Tak pernah berlaku musuh kita buat kerja macam ni kat kita. Wahai tok-tok guru, sebab mereka ni masa tu agama Kristian. Wahai tok-tok guru, tolong tengok sikit lah dalam kitab-kitab. Tempat apa ni pelik sangat. Maka mereka pun cek. Akhirnya buat satu keputusan. Satu pemberitahuan. Apa dia? Kata dia, tempat ini dikatakan mahjaru Nabi akhir zaman. Tempat hijrahnya Nabi akhir zaman. Bila dengar macam itu, dia pun kata esok tak payah perang, kita berdamai. Kemudian dia cakap dengan penduduk Madinah. Dia kata, hamba nak bina satu rumah. Mudah-mudahan rumah itu akan dihuni oleh Nabi akhir zaman. Selepas ratus tahun Nabi hijrah ke kota Madinah. Ketika itu rumah itu dimiliki oleh Abu Ayyub Al-Ansari. Jadi waktu Nabi duduk rumah tu. Sebab itu bila mana sampai masuk kota Madinah, semua pembesar-pembesar Madinah daripada Aus, daripada Khazraj, pakat nak pegang kaki tali kakang ataupun tali keng kuda unta Rasulullah yang bernama Qaswa tu. Nabi kata apa? Da'uha fa innaha ma'murah. Lepas dia, kerana unta ni telah diarahkan. Dan dia berarti betul-betul rumah orang tu, Abu Ayyub. Maknanya bukan secara kebetulan, tapi satu harapan dan doa oleh seorang raja ratus tahun dak agar ni, dan itulah perkenan Allah. Poin yang saya nak sebut sini ialah PA perangai orang Madinah sejak dulu lagi perangannya suka jamu orang. Quran telah menabalkan mereka dengan nama Ansar. Apa makna Ansar? Suka sangat bantu orang, tolong orang. Jadi poinnya, bila orang tu datang ke kota suci Madinah, mereka akan tengok orang-orang di sini antaranya mereka berpesta dalam bersedekah. Nabi ditanya, ayu sadaqati afdal, apakah sedekah paling afdal? Nabi jawab, sadaqatun fi Ramadan, sedekah di bulan Ramadan.
Dan di bulan Ramadan sedekah yang paling afdal namanya sedekah jamu orang buka puasa. Ni sedekah. Saya sebut dalam buku Keajaiban Sedekah. Macam-macam. Saya tak kata fadilat, ajaib. Banyak rahsia Tuhan di balik sedekah Allah bagi. Antaranya Allah bagi dengan sebab sedekah, hutang-hutang kita terlangsai. Hidup bebas hutang, rezeki tanpa batas. Itu yang kita dambakan. Dan mereka yang kaki sedekah ni baru kita tahu, mereka akan jadi mereka lah paling pemurah. Ini keadaannya. Dan Nabi membuktikan dia yang paling pemurah. Di kalangan paling pemurah yang kami ceritakan, yang kami tengok, Nabi berada di list nombor 1. Contohnya dalam Sahih Bukhari. Bila mana seorang badui datang bertemu Nabi, berkata, "Ya Rasulullah, hamba ni dah masuk Islam, nak baliklah kampung. Boleh tak minta seekor kambing?" Minta seekor kambing, wak meleh lah, wak kenduri kampung. Kata Rasulullah, dia tengok selembah kambing dia, ambil semua. Minta seekor, dapat selembah. Zaman kita minta selembah seekor tak dapat. Minta maaf lah Fai, tak timbul. Minta maaf meeting dah. Barang tak nak bagi. Kalau nak bagi tu dia adalah caranya. Tapi Nabi minta seekor, bagi selembah. Akhirnya orang ni kata apa? Siapa negeri dia tak cakap banyak, dia kata, "Ya qaum aslimu fa inna Muhammadan yu'ti man la yakhshal faqah." Wahai kaum, kamu pakat masuk Islam belakalah. Kerana peranga Muhammad bila dia beri, dia tak takut fakir, tak takut miskin. Sebab itu kita kata dalam buku ni, mereka lah paling pemurah senarainya Rasulullah SAW. Baik. Apa yang kami nak ceritakannya ialah berkenaan dengan buka puasa orang, jamu orang berbuka puasa. Ini antara sedekah paling afdal. Nabi sebut, "Man fattara sa'iman falahu ajruhu min ghairi an yanqusa ajru sahibihi syai'a." Barang siapa yang jamu orang buka puasa, baginya mendapat pahala orang tu, dan pahala orang tu tak luak sikit pun. Kita kalau orang ajak buka puasa, kita pergi rumah dia, pahala kita habis, tak payah pergi je. Aku rasa penat-penat habis pahala aku, rugi aku, jangan pergi. Tapi tak, dia dapat pahala kita dan pahala kita tak luak sikit pun. Situasi win to win, sama-sama. Bagus tak? Bagus. Seorang yang terkenal zaman dulu, Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ni hebat sangat. Saya sebut 4 kisah, 4 imam. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i kita. Dan semuanya ada referen. Imam Abu Hanifah ni dia ada tok guru seorang namanya Hammad. Hammad ni ada 3 orang nama Hammad hebat. Dalam baca manaqib dalam sejarah yang nama Hammad ni, Hammad bin Salamah, Hammad bin Zaid ni pakar hadis. Tok guru Imam Abu Hanifah namanya Hammad bin Sulaiman. Kerana suka sangat nama Hammad, saya beri nama anak saya yang kedua Hammad. Saya sayang sangat anak saya yang kedua ni. Saya hantar Terengganu, saya hantar sekolah, pondok, nak suruh jadi syekh ulama, syekh macam saya. Tapi tuan-tuan tahu, akhirnya dia jadi syekh tu kan masuk. Allah tunjuk pelik. Tapi rupa-rupanya Allah sayang kat dia, kanser, 3 tahun lepas mati dah. Tak apalah, betul lah, mungkin kerana tu. Hammad ni tuan-tuan, bukan anak saya lah, tok guru pada Imam Abu Hanifah. Hammad ni setiap malam bulan Ramadan dia jamu 500 orang. Kita tak payah banyak, potong 2 kosong, 5 orang pun kemah dah. 500 orang setiap malam. Saya duk memikir seorang gini tuan-tuan. Bayangkan Allah jadi umur kita 90 tahun. Saya tak nak pendek-pendek 90 tahun.
Kalau 90 tahun umur kita ni, tuan-tuan, kita tolak kita puasa 80 tahun. Maksudnya puasa Ramadan lah, 80 kali. 10 tahun tu capur dengan budak lagi, kecil lagi, capur dengan sakit, tolaklah 10 tahun. Jadi 80 tahun kita puasa. 80 tahun kita puasa ni, tuan-tuan, kalau kita ambil 30 hari sebulan tu, 8 kali 3 seolah-olah kita puasa 2,400 hari. Itu lebih kurang 2,400 hari. Tapi dengan cara Hamad buat macam tu, sebulan bulan Ramadan dia tu saja 500 hari tu, semalaman tu, maknanya dia 15,000. Bermakna dia pada 5 hari je. Kalau dah kita 80 tahun kita puasa. Bukan sebulan dia. Kalau dah. Sebab mereka ni berlumba-lumba jamu orang buka puasa. Jadi tuan-tuan, kalau boleh kita ada tekad, tahun ni kita tak berapa ada duit, tak apa. Alhamdulillah, masjid ni dia ada tabung ihya Ramadan. Tanya je tu bila, tanya je bendahari, tanya berapa sepala. Dia kata sini orang kaya kata. Hak tak habis makanan kita beri kat zoo, senang. Dah dekat dengan zoo, contohlah. Jadi berapa? 15 ke 20 sini. Satu kepala berapa? Tak, satu kepala orang yang berpuasa tu jamuan, kalau ada jamuan berapa nilainya? Berapa ringgit? Mana? Ha? Ni kemah 22. 22 tengok. Jadi kita katakan, kita ambil 100 riyal ataupun 108 riyal, 110, kita dapat dalam 5 orang jamu. Alhamdulillah, selepas berapa hari ada lagi rezeki, beri 100 riyal. Tiba-tiba pada akhir Ramadan kita dapat jamu 10 orang. Alhamdulillah. Ada masa kita dapat jamu sampai 20 orang. Akhirnya kita buat, kalau boleh setiap tahun sebulan kita jamu orang. Hak kita puasa sebulan, kita bawa sebulan. Lagi bagus. Tuan-tuan, satu hikmah bila ditanya kepada orang tasawuf, kenapa Allah wajibkan kita berpuasa Ramadan? Jawapannya banyak. Kerana puasa tu rukun Islam, kerana kita orang Islam, kerana kita cukup syarat, kerana macam-macam. Tapi orang sufi ni dia jawab, liyuji al-ghani, nak melaparkan orang kaya. Orang kaya tak pernah lapar sebab dia makan sebelum lapar. Masa mana dia laparnya? Puasa. Kita ni tuan-tuan, kita rasa kita boleh makan, kita lapar, kita boleh rasa kita nak ni. Sebenarnya tuan-tuan, kita jarang lapar. Saya kisah ada seorang ulama, bukan ulama, pendakwah suhu. Namanya Dr. Abdul Rahman Humay As-Sumay. Saya ada terjemah buku dia, dalam proses untuk cetak buku dia. Tapi sudah lebih kurang macam Syekh Syarawi lah. Ni kisah mereka. Syekh ni dia Islamkan orang 11 juta orang. Ramah, hebat. Meninggal dunia 2015. Orang Kuwait, sasarannya adalah di Afrika. Jadi ramai orang Afrika masuk Islam, asbabnya dia. Dia cerita satu hari dia pergi rumah orang lapar. Keluar orang perempuan, rumah tu macam gua dah. Tengok makanan sebukuh gandum keumpamanya, menangis. Bila menangis, dia tanya kenapa? Dia kata saya dah 3 hari tak makan. Kita tuan-tuan, bulan puasa, daripada umur kita kecil, mula puasa sampailah umur kita 65 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Tu bila azan je
makan lalu. Tuan tak tahu hikmah kenapa bila sebut tu boleh makan, dia tak sebut sampai sudah azam baru boleh makan. Kalau ada buat macam tu, jawab dia Tok Bilal ramai mati kena cekik. Lama sangat muazzam, berapa muazzam panjang sangat, aku lapar ni, tak tahan tuan-tuan. Jadi bila dah tu boleh makan, kau anda muah nak macam Tok Bilal pun ais dia dah ni nak minum dulu kadang-kadang, tapi nak ceritanya makan sebab lapar. Orang miskin ni bila tengok makan tu dia menangis. Dia kata saya tak berhak. You 3 hari tak makan tapi tak berhak. Ya. Kenapa? Dia tunjuk jirang dia ujung sana 8 hari dah tak makan. Hantar makanan kat dia. Saya nak ceritakan apa? Kerana dia merasai lapar, dia tahu erti lapar, sebab itu dia tolong orang sana. Jadi bila orang kaya merasa lapar, dia suka bantu orang. Ni benda ni kalau dia kenyang, dia tak sensitif. Graf jamuan orang bulan Ramadan ni lagi kuat. Jamu buka puasa bulan Ramadan lagi banyak berbanding bulan-bulan lain. Kenapa ini terjadi? Kerana bulan Ramadan ni orang-orang kaya merasa lapar. InsyaAllah tuan-tuan, saya beri laluan azan sekejap, kemudian kita sambung sikit lagi insyaAllah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah, saya nak minta izin saya sambung 10 minit lagi lebih kurang. Kerana masa tak berapa nak cukup ni, saya cuba ringkaskan lagi. Kedua tuan-tuan, apa yang sepatutnya kita lakukan pada bulan Ramadan? Antara perkara kita sedar tak sedar namanya solat, kita kena kuatkan betul-betul.
Bulan Ramadan ni solat kena kuatkan. Dan bila sebut kuat solat ni, sehingga Allah ekstrakan kita satu jenis solat sunat tak berlaku pada bulan lain, iaitu solat tarawih. Malam ni bila kita dengar semangat nak buat solat tarawih, tak boleh buat tuan-tuan. Jangan buat rajin macam tu. Dia hanya wujud pada malam Ramadan saja. Kalau penyimpan besar mohon raja-raja kata tak nampak lagi nak bulan, tak boleh dah kita buat awal hari ya. Tak boleh. Kerana itu kita jangan alpa solat tarawih. Ramai orang kata enteng. Tak tuan-tuan. Saya sebut dalam buku ensiklopedia solat-solat sunat. Ada 17 jenis solat sunat yang warid dalam hadis, di mana solat tarawih ni cukup menarik. Dilakukan dan dilangsungkan oleh orang-orang daripada dulu sampai sekarang. Macam-macam bentuk solat tarawih. Jadi seboleh-bolehnya jangan kita tinggal solat tarawih. Cuma saya rasa saya macam tuan-tuan kok, bila semayang kat Malaysia ni jadi lain. Panjang sikit rasa ke tu. Sebab itu kita tengok di Malaysia ni pelik. Buat 20 lapang tu tinggal soft depan je, 2 soft je. Tok Imam Gati kata kalau aku tak ada aku balik kok. Kadang-kadang. Tapi di Mekah lain, di Madinah lain, kita semayang tu kita rasa seronok. Bahkan rasa nak marah oleh Imam Mekah. Wah ni cepat sangat sudah. Kawan tu sejuzuk lebih dah baca. Sebab apa? Sebab asyik, ghalib, seronok. Ni semua ni malah ni. Termasuk ni. Tapi bila pergi Mekah jadi rajin pada Imam Mekah. Kita ni semangat. Suasana. Tuan-tuan faham? Suasana itu je berlaku. Mekah, Madinah, semangat. Baik. Jadi sembahyang tarawih jangan tinggal. Khususnya lagi bila masuk 10 akhir Ramadan. Malam-malam pun kena sembahyang tahajud, witir. Tapi bila 10 akhir Ramadan, kalau boleh kita buat secara berjemaah, berkeluarga ataupun di masjid kita ni. Buat. Kita AJK masjid melalui pengurusi, kita buat niat iktikaf di masjid, buka 24 jam untuk 10 akhir Ramadan. Dan mari siapa nak ni, kita buat sembahyang tarawih, kita buat sembahyang witir, sembahyang tahajud. Dan kalau boleh tempat kita ni nak baca banyak, tak apa nak ingat sangat ni, contohnya kita buat solat sunat tasbih. Ni pun payah nak buat ni, seram-seram malah kok. Moga 300 tasbih. Setiap satu rakaat 75, dia ada 4. Buat 2 kali salam pun jadi letih. Boleh 300. Dengan sebab itu kita belajar, kita buat. Alhamdulillah. Poin seterusnya, di bulan Ramadan ni ada satu acara semua sepakat buat. Salafus salih bermula Nabi Muhammad sampailah kepada zaman kita ni orang soleh, iaitu agenda khatam Quran. Kena khatam Quran walau macam mana pun cuba buat. Saya sebut tip hafazan Quran, termasuk kisah orang hafal, orang khatam Quran. Quran ni dalam bahasa mudah tuan-tuan, dia sejam 1 juzuk. Ni orang berat benar. Orang boleh tahan 45 minit 1 juzuk. Orang yang selalu baca lebih kurang 25 ke 30 minit 1 juzuk, setengah jam. Bagi orang yang hafiz Quran betul-betul, antara 12 ke 15 minit 1 juzuk. Jadi kita baca sejarah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i saya sebut bulan Ramadan 2 kali sehari khatam Quran. Bukan 2 hari sekali, 2 kali sehari. Kita dengar pun demang dah kita. 2 kali sehari. Maknanya kalau 15 minit 1 juzuk, sejam 4 juzuk, 8 jam balik dah. 1 kali khatam 2 juzuk pula lebih. Jadi mana tak boleh. Jadi kita ni tak berkhatam sekali ni, kita cuba buat. Agendanya kalau kita ambil 2 jam je sehari,
kita dapat 4 juzuk. Kalau hari Minggu kita ambil 3 jam je sehari, kita dapat 6 juzuk. Maknanya hari biasa boleh 4 juzuk, hari Minggu 6 juzuk. Jadi kalau 5 hari tu kita dah 10 juzuk, ataupun lebih dah. Kalau 4 juzuk maknanya itu pun banyak dah, 20 dah. Hari Sabtu, hari Ahad tu, nang tu balik dah, khatam dah. Seminggu ataupun tolak masa susah ni 10 hari sekali boleh khatam. Khususnya bulan Ramadan. Masa tu baru kita rasa seronok kita boleh khatam Al-Quran Karim. Jadi poin ni tuan-tuan jangan tinggal, khatam Al-Quran. Dan seterusnya, saya nak sangat kalau boleh kita bina rumah tangga baiti jannati, rumahku syurgaku. Macam mana kita nak jadi baiti jannati, rumahku syurgaku? Kita hanya jaga setengah jam je, InsyaAllah akan berubah hidup kita. Dan bukan kita saja, keluarga kita. Setengah jam je. Kuncinya masa nak buka puasa, kita pergi pasar, pergi bazar, pergi ni pukul 6 balik rumah. Isteri kena siap-siap pukul 6.30 settle. Jadi dia pergi mandi, kita pun mandi. Sudah mandi, suruh anak-anak mandi. Jangan suruh anak mandi dulu. Dia kata dah abah dah mandi, mak payah pula mandi. Mandi pakailah pakaian plekak ke apa sesuai dalam wuduk. Kita nak setengah jam je, iaitu pada pukul 7. Katakan buka puasa pukul 7.30. Caranya 10 minit pertama, 10 minit pertama kita baca Quran, kita zikir. Fatihah sekali, kulhu sekali, Quran falak sekali, Quran benar sekali. La ilaha illallah 10 kali, la ilallah wahdahu la syarikalah 10 kali, la haula wala quwata illa billah 10 kali, astagfirullah 10 kali, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad 10 kali, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim 10 kali. Cukup 10 minit. 10 minit yang kedua kita belajar baca. Utamanya kita baca hadis Nabi. Kita ambil hadis Nabi, hadis 40. Sebenarnya 40 ada 50 hadis. Mana saja. Boleh ambil 5 hadis hari. 10 hari tamat. Tamat. Sudah tamat tu, mungkin kita nak betul dari segi kefahaman akidah, dari segi hati kita ni, kita tengok. Ni kitab Imam Ghazali terakhir. Minhaj al-Abidin ila Jannati Rabbil Alamin, atau kitab hikam. 10 minit sudah. 10 minit terakhir apa kita buat? Kita baca doa. Inilah doaku. Kerana Nabi kata da'watu sa'im inda fitrihi la turad. Doa orang berpuasa ketika nak buka tak ditolak. Macam-macam ni dan ni ada doa berjemaah, ramai-ramai. Jadi kita pun doa Allah makbul. Satu hari itu mungkin keikhlasan puncak dan Allah makbul, maka kita pun dapatlah doa. Masuk waktu buka, jangan tangguh terus buka. Ambil masa 15 minit. 7.45 alhamdulillah selesai semua, koma takbir Allah Akbar, sekeluarga boleh. 7.50 repeat balik. Air tebu sejak pula, air sirap Bandung ke air apa, okey. 8.20 sekeluarga ni boleh wuduk balik, tajdid ke apa patut, siap naik kereta mari ke masjid. Masuk masjid, letak duit seria ke apa ke, lepas tu semayang sunat, semayang isyak, semayang maghrib, semayang tarawih. Sudah semayang tarawih dengan witir tu, balik singgah makan caw kuih tiaw ke apa, okey. Satu keluarga comel. Tapi dengan sebab kita abaikan setengah jam sebelum buka tu, apa berlaku? Isteri kita, ibu susah panggil, long, ngah, cik, panggil. Hak ni sedang main game, hak ni sedang layan TV, hak ni sedang main WhatsApp, hak ni sedang duduk gini, hak ni mari pun dalam keadaan muka tak berapa nak bersedia. Nak buka pun tak berapa nak sedia. Makan pula 15 minit pula, lajak pula. Lepas tu berebut tandah pula. Ni berebut. Akhirnya suami isteri kata malah basa, kita mayang dulu lah.
Ada yang sembahyang pukul 8, ada yang sembahyang 8.10, ada 8.20. Kita nak pergi masjid dah. Tak payah. Kita pergi 2 lah. Jadi anak terabai. Sebab kita tak jaga. Rugi lah kita. Rugi. Sebab itu tuan-tuan, insya-Allah kalau kita buat macam itu, kita puas hati. Boleh jadi kita boleh khatam Quran sekeluarga. Boleh jadi kita boleh pergi masjid. Kita sambut raya tu betul-betul kita telah menang. Wa tukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Jadi kita boleh bina baiti jannati, rumahku syurgaku. Tuan-tuan, sebenarnya saya nak buka soal jawab, tetapi oleh kerana masa tak mengizinkan, saya nak bagi kat tuan-tuan jauh lebih hebat daripada tuan-tuan tanya saya. Saya telah sediakan jawapan 10,200 soalan. Jawapan. Bukan 10,200. Antaranya apa yang telah kita jawab dalam buku yang saya tunjukkan tadi. Buku yang saya tunjukkan tadi, kita telah cerita satu persatu soal jawab. Macam-macam. Termasuklah isu kita kata orang inhaler batal tak puasa, orang yang injek batal tak cabut gigi. Tapi jawapan terkini kami, the latest, kami kumpul dalam apps kami Al-Inarah. Setiap hari kami update. Boleh tengoklah. Setiap hari 3-4 soalan sehari ada je. Dan isu-isu pelbagai. Nak tanya bab apa? Bab puasa, bab zakat, bab haji, bab zakat fitrah, bab Ramadan, bab tarawih, bab apa? Tuan-tuan insya-Allah boleh tengok, boleh tengok dalam apps kami ni. Tuan-tuan boleh semak soalan-soalan yang tuan-tuan nak tanya. Insya-Allah kita pandu dengan pelbagai soalan-soalan yang kita akan dapat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, akhir kalam saya nak ucapkan siru ala barakatillah wa kullu am wa antum bi khair minal aidin wal faizin. Semoga Ramadan edisi kali ini adalah terbaik dalam hidup kita, dan kita tak tahu adakah kita akan dapat lagi Ramadan tahun berikutnya. Kerana di masjid inilah, di surau inilah, di masjid inilah, boleh jadi tahun lepas kawan kita ada, tahun ni tak ada dah, kubur dah. Memang akan ada macam tu. Jadi kita ambillah peluang insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din, 'allimna at-ta'wil. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.